Kalau tak muih, saya bukan paksa ni abang. Kalau tak muih, tak apa, minta maaf, minta aduk ke. Ya, saya lebih boleh pula. Saya just angguk-angguk je. Ni saya habis. Tak apa, tak payah. Saya menghormati cik lah. Cik bagi tahu saya just angguk lah. Tengok. Saya mari juga habat lah kata habis tak ada pun, tak ada pun ikut lah. Saya tak cakap apa, saya just cakap tak apa, terima kasih je. Terima kasih je lah, cik nak apa sekarang? Kalau tak bagi habat jawab, saya berfikir lah pula. Okay, and then? Kalau you pun saya tak cakap macam tu dari awal, kenapa cik nak marah ke? Saya dah marah lain kali. Okay. Kalau dah udah mogok, habat di awal lagi saya dah kata apa. Okay. Kalau saya tak rugi apa. Nabi Muhammad tak rugi apa. Tapi kok dia tak rugi bagi. Habat di awal saya berfikir lah pula. Kalau tak paksa dia tak boleh nunggu itu. Dah. Tapi kok habat di awal saya berfikir lah pula. Okay. Ibu yang cakap orang macam tu.